Guys, sedikit info guys. Customer ni beli beg ni dekat Shopee. Jadi saya sarankan sebelum beli tu bacalah review-review yang ada. So dia ni cuma pakai dalam 4 hari je dah jadi macam ni guys. So tak apa, owner boleh seller suruh pulangkan balik benda ni, tak apa, owner akan pulangkan. Okey, saya ada 2 bel Azia ni. Perbezaannya kat sini adalah bila kita tengok tulisan dia ni kat sini. Okey, dia rapat sikit. Dia ada ni pro 2. Lepas tu dia ada ni, yang ni ada panjang sikit, ada ni. Okey, cuma beza yang atas ni dia ada merah, ada tulisan merah ni. Yang bawah ni tak ada. Okey guys, tapi dua-dua ni claim original guys. Saya pun tak tahu mana satu yang original. So kepada anda di luar sana, yang bawah ni macam tak berapa elok Yang atas ni belum nak pasang. Mari kita cuba. Saya sedang memandu uji sebuah kereta Azia. Permasalahan dia owner sudah menukar belting sebab dah crack Okey, pada permulaannya dia membeli di online, dan pada ketika itu saya telah membuat kereta ini dengan sempurna. Namun pada keesokan paginya owner mengatakan bahawa ada bunyi belting di situ. Jadi saya pun pergi ke tempat kerja beliau dan mengetatkan lagi belt tu. Pada pandangan saya, bila terlalu ketat adalah tidak baik untuk enjin. Saya katakan saya dapati memang longgar mungkin sudah menjadi kelenturan di situ. Owner bagi tahu dia beli original, dan saya pun tak tahu itu adakah itu original ataupun tidak. So saya sudah katakan, pada keesokan harinya pun owner bagi tahu saya ada bunyi lagi sikit. Pada hari keempat, owner pun melihat belting tersebut dan mendapati belting sudah crack. Pada pandangan saya, belting itu akan crack ketika berusia 5 ataupun 6 tahun, ikut pada pemanduan kita Tapi dah 4 hari pun crack. Makanya owner bagi tahu pada seller mengatakan bahawasanya boleh menukar barang itu, pulangkan balik kepada seller. Jadi owner pun beli lagi sekali dekat online pada seller yang berlainan, dan dia menyuruh saya memasang kembali. Okay, sekarang saya sedang memandu uji kereta ini. Nampak gaya bila saya menekan pedal minyak pada kenderaan ini tidak terdapat sebarang bunyi. Tapi mari kita lihat besoknya. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Untuk anda di luar sana, tidak salah untuk anda membeli barangan di online, sedangkan barangan di online biasanya murah, lebih murah daripada barangan di kedai spare part. Tapi inilah risiko yang tuan-tuan akan ambil tuan-tuan terpaksa membayar kos pemasangan pada 2 kali pembayaran. Di situ saya rasa tidak berlaku penjimatan, mungkin berlaku pembaziran di situ dan membazir masa. So sekarang jika anda kecuali jika anda DIY sendiri so masa anda terpulang pada anda. Dan kepada mekanik, mereka membuat kerja, itulah orang kata pendapatan mereka. Jadi mereka terpaksa mengecas ataupun labor charge kepada customer sebab masa diluangkan di situ dan pemasangan berlaku 2 kali.
Jadi untuk menjimatkan kos dan pembaziran masa di situ, customer bolehlah menyerahkan segala pembelian ataupun barangan spare part kepada mekanik, sebab mekanik yang akan bertanggungjawab di atas barangan tersebut. Dan biasanya seorang mekanik sudah biasa dengan perkara-perkara yang di luar jangkaan ini, maka seorang mekanik boleh memastikan bahawasanya adakah benda yang dipasang itu mengikut piawaian yang ditentukan oleh barangan Pro 2 ataupun barangan Proton ataupun barangan mengikut kereta yang jenama itu. Pastikan anda memilih barangan yang sebenar-benarnya. Saya tidak menyalahkan kepada customer saya, dan kadang-kadang saya pun terkena juga pada spare part yang memberi barangan yang tidak berkualiti. Namun demikian, di situ hanya rugi kepada pihak mekanik, tidak rugi kepada pihak customer. Jadi sekiranya anda boleh membaiki sendiri, itu lagi bagus, sebab anda boleh pelajari di YouTube ataupun bertanya kepada mekanik-mekanik kawan anda sekiranya anda mempunyai skill individu yang hebat. So setakat itu saja video perkongsian daripada saya. Assalamualaikum. Sekiranya bermanfaat kepada rakyat Malaysia ataupun seluruh dunia, anda boleh sharekan video ini dan jangan lupa subscribe dan like. Azmi Masian mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello, nak kopi Camilo?